Bella ni apa tengok. Kening Bella memang Bella nak buat selay gila lah. Senang pakai pensel ni sebab dia ada 4 color ikut suka hang. Hang rasa nak pakai dark brown, tekan dark. Kalau nak pakai light brown, tekan light brown. Kalau nak pakai hitam, tekan hitam. Kalau nak pakai soft brown, tekan soft brown. Senang gila. Okay. Tolong ikut hang punya kening masing-masing. Bella ikut kening Bella dulu. Hampa pun kena ikut kening hampa masing-masing. Ni eyebrow pencil Okaya. Okay. Tarik turun. Okay, Bella buat dekat atas kening sahaja. Lepas tu warna je dalam kening. Okay, warna je. Hampa pun kena buat macam tu. Hampa warna ikut kening masing-masing. Pastikan dekat bahagian depan kening jangan warna. Kalau tidak tak lawa. Okay, tak lawa. Okay, tengok ni. Okay, tengok Bella buat dulu. Tengok Bella buat dulu. Okay, depan jangan duk berwarna weh. Jangan duk pergi warna. Dekat bahagian kening ni warna pi lah sampai esok pun. Okay. Depan nampak tak? Tak letak color kening. Jangan warna bahagian depan kening ni. Kalau tidak bold, sekali kening tak cantik. Dia nampak macam cacing. Lintah kenyang. Ambil sikat. Oh, sikat pula dah. Sikat brush. Lepas tu kita blend. Blend dekat kawasan kening belakang. Tengok. Depan kan Bella tak letak warna. Okay, Bella tarik dari depan sikit-sikit. Nampak? Ya, gitu. Nampak tak kening Bella ajak? Dekat bahagian belakang biar pekat. Dekat bahagian depan kita blend bawa mai pelan-pelan tolak naik atas. Ya macam tu tak? Ya macam ni. Kening lepas cantik lepas kita concealer. Okay. Concealer make sure kena betul-betul slay punya ataupun kemaskan kening tu betul-betul. Okay tengok. Okay tarik turun. Okay saat Bella bawa tarik turun. Awak Ica. Okey, bawah pula kening. Kena concealer bawah kening pula. Tu dia. Kening memang kena buat kemas weh. Bella memang suka bagi-bagi ilmu makeup macam ni. Supaya orang tak ada duit nak masuk kelas makeup boleh tengok live Bella. Okey, tarik mai depan. Dia kalau nak concealer macam ni, pastikan cari concealer betul-betul kualiti cantik tau. Kena cari yang full coverage and dia tidak bercapuk. Concealer Rifa tak capuk weh. Love gila. Okay, love. Okay, tarik ke depan. Okay, nampak tak weh? Kena kemas lah weh. Bella nak buat kat crease weh. Selalu Bella dah buat natural. Cemuih dah natural. Okay, tak weh. Okay. Okay, sabar Sat. Mama dah buat kening ni. Okay. Okay, memang kena blend lah. Okay, ni concealer Rifa. Kalau orang tanya, Bella letak apa kat kening? Concealer Rifa. Okay. Okay, sahabat check blend Sat. Okay, concealer Rifa ni dia tidak bercapuk tau. Dekat atas kening, concealer dekat bahagian atas kening ni, biar pi kat dia. Jangan blend lagi. Kalau tidak tak cantik. Takut newbie baru-baru nak belajar buat kening concealer macam ni, dia pergi blend sekejap lagi bercapuk. Jangan. Jangan. Sebab sekejap lagi kita nak letak FD tau atas dia, biar pi kat dia. Okay. Okay, blend sikit dekat bahagian depan. Bila pakai palette, ini. Malam ni kita buat makeup half cut crease purple pink. Woo! 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 Lawa purple pink ni. Orang perempuan minat makeup, dia akan macam, ya Allah selingnya. Lawa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bella akan letak colour pink dulu. Okay. Ya Allah, nervous. You guys, pink. Purple pink Bismillahirrahmanirrahim. Okay, letak dekat soket ni dulu. Dia mampu dah. Menggunakan eyeshadow warna pink. Okay, Bella laju-laju supaya hampa tak mengantuk. Let tengok. Okay, ni colour pink dulu. First kali. Okay, bubuh dulu. Ni baru satu colour weh. Awal-awal memang nampak macam ni. Tapi dia seregot, dia elok weh sekejap lagi weh. Alicia sekejap lagi kena cari bulu mata kat mama sekejap. So make sure blend hampa punya keseluruhan kelopak mata, tapi jangan bagi penuh. Jangan bagi penuh ya. Sekejap lagi jangan tak cantik. Okay, tarik mai pi ke belakang sampai ke kening. Nampak pink ni sama naik dengan kening ni. Sama level. Ya, macam tu. Makeup ni sesuai pi tema apa? Kalau ada tema fantasi ke boleh. Tapi janganlah dia pergi kenuri buat makeup ni. Kalau berani boleh. Kalau ada tema fantasi ke, kan ada company buat tema-tema, boleh buat pakai. Boleh tak masalah.
Janganlah dia pakai pekan nat dulu ni. Jangan teriuk orang ni terkejut. Ya Allah, menantu apa ni? Pergi pula jalan dengan mak mentua kata, ya Allah ni menantu hantu. Macam tu. Okey, tengok ni colour purple. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong bagi segok tau. Okey, kena letak bawah sikit. Weh, hampa request aku purple pink ah. Weh, kalau tak jadi kita sama-sama gelak tau. Weh, kalau tak jadi kita sama-sama gelak lah. Okey, ni colour nombor 2, colour purple. Okay. Okay, set. Weh, kalau tak jadi, kita sama-sama gelak tau. Okay. Ni colour purple lah, purple. Buat mata ni, dia memang akan nampak bold. Bukan bold, nampak mata besar sekali. Apa dah? Ayo, nervous. Okay, sabar, set. Okay, ni kira colour nombor 2 lah. Pink dengan purple. Kami nak gelak awal boleh? Jangan gelak lagi. Trust the process, okay? Hampa cuba bayangkan kalau hampa buat, weh. Okay, Bella letak macam ni. Lepas tu, kita kena blend. Kalau hampa dengar Bella ketuk-ketuk tu, Bella ketuk-ketuk ni. Eyeshadow ni. Supaya habuk-habuk dia terkeluar sikit, okay. Jom, bawa pergi belakang sikit. Hati-hati, weh. Hati-hati, okay. Okay, bawa main pan. Itu sekejap dia okey. Awal-awal saja nampak macam solo meroloi. Okey. Berdiak tak? Aku pun lupa dah. Okey. Nampak ni. Okey, ni colour purple tau. Colour purple Bella bubuh ni. Tu. Okey. Set. Okey, sekejap dah. Okey. Okey. Siapa tunggu Bella? Dah. Awal-awal je. Awal-awal je. Macam sabar set. Kita akan buktikan yang makeup ni sangat slay. Macam tu. Dan macam borong merah lah Bella. Macam-macam no reaction orang tu. Okay, sat. Okay. Okay, cantik. Okay, lawa sabar-sabar. Pelan-pelan tau. Bella pelan-pelan. Bella nak letak colour gelap sikit, hitam sikit. Okay. Ni Bella letak colour hitam sikit. Supaya mata hujung tu dia memang nampak mantul sikit. Oh, lagu apa ni? Okay. Okay, Sat, purple balik. Purple balik ni. Bella bubuh purple balik. Sabar, Sat. Pink tu biar P duduk kat atas tu. Janganlah ikut leng mata. Mata tolong lah. Okay. Sat, ambil pink balik. Ambil pink balik. Blend Sat atas tu. Sikit lagi. Sat, Bella nak cut dah. Bella nak cut crease dah. Bella nak buat cut dah. Sat, ambil pink balik. Blend balik. Letak kat atas ni. Supaya dekat atas tu dia nampak lagi colour pink. Kalau tidak tak cantik no. Okay. Oh my god. Okay. Okay, Bella kena diam. I kena serius sikit dekat part ni. You guys tengok saja. Okay, tengok saja ya. Oi. Memang kena bagi tinggi baru lawa. Kalau nak buat cut crease, pastikan cream cut crease tu melebihi daripada eyelid mata. Okay, nice gila. Woo. You guys sabar Sat. Okay. Apa sabar Sat? Sat. Minggu ni minggu cut crease. Esok you guys kena request colour lain pula. Colour sunset kau Bella boleh buat. Bella makeup ni. Bella bagi kat Ampang bertengok je. Okay. Ni cream concealer Riva. Okay, macam mana nak bagi dapat pink ni? Hampa kena kreatif sikit. You guys kena ambil eyeshadow warna pink. Bagi habuk-habuk dia tu sikit. Okay, blend sekali dengan concealer Riva tu. So, dia akan jadi cream macam ni. Faham tak? Okay, dekat bahagian ujung ni kan. Nak tarik macam ni je. Okay, tengok ni. Bella tarik macam ni je. Okay, sudah. Okay, lawa weh. So, I ambil purple lembut. You guys. Letak dekat hujung ni.
Purple lembut. Okay. Bila akan keluarkan eyeshadow meriah ya. Tak buat makeup saja ni. Kena tengok dulu colour pigment-pigment kita. Okay, eyeshadow more balance jangan risau pigment-pigment. Hampa nak beli tak? Dalam satu palette tu dia ada warna-warni. So hampa tak pening kepala dah. Sebagai MUA, Bella memang kena keluarkan palette macam tu. Okay. Tu dia. Mama tertutup dah colour purple hujung tu. Kalik dah. Okay, wait. Ambil colour pink balik. Okay. Okay, letak kat sini. Sabar sampah. Okay. Okay, sabar. Tu dia. Ni. Okay, depan tu kita nak letak shimmer sekejap ni. Shimmer mampu dah. Allah Akbar. Sabar. Ya Allah, jadi macam ni. Oh my god. Pigment gila kot. Okay. Lepas ni kan eyeshadow Bella kan, kalau keluar kan semua kita pakai metal punya packaging tau. Tak pakai plastik dah. Biar apa rasa expensive sikit kan bila pegang tu. Ui. Muah Bella selepas ni semua berat dah. Tak pakai plastik-plastik. Okay. Kena letak dekat concealer ni je. Ya, kat situ. Cermin kena letak bawah. Baru nampak concealer tu. Macam. Okay. Nampak Ustaz? Kena pakai brush. Tak boleh pakai brush. Tak boleh pakai tangan. Tak pergi habis. Tak kemas. Allah, terbelam dah belah ni. Okay, ambil colour pink balik. Ayuh. Risau tengok colour. Pink balik. Okay, double dekat tengah ni. Risau. Sabar. Ni nak bagi colour ni. Nak mix dia ni. Penting ni. Okay, colour pink Okay, double dekat atas purple tadi ni. Okay, pusing-pusing sikit brush tu. Nampak Ustaz? Tu dia. Hey. Sampai terpekat belah ni lawa dah. Allah, terpekat dah belah ni. We trust the process lah. Awal-awal memang nampak sekolah-sekolah. Tapi sekejap dia segok. Tu dia menatang apa tu. Thank you Melong. I love you. Okay. Hang boleh tak? Weh, hang boleh buat macam ni? Boleh tak? Try lah belajar. Hang kena ikut tangan macam mama. Jangan macam Singapore hang. Okay, ni shimmer. Ambil je. Pastikan dekat kat crease ni kalau kita nak buat bahagian depan mata tu dia kena cerah. Baru dia nampak lawa kat crease tu. Kalau depan kat crease gelap, belakang pun gelap, dia jadi kat crayon. Okay? Bukan kat crease. Kat crayon. Okay. Gitu. Hujung ni letak colour hitam dengan purple gelap. Okay, macam tu. Baru dia nampak lawa weh. Nampak? Okay, bawa main depan pelan-pelan. Okay, bawa main depan pelan-pelan. Pelan-pelan. Tu. Apa dia tengok natural dah hari ni, layan lah sekali makeup macam ni. Kan? Makeup is art. Makeup is art you guys. Okay, tengok eyeliner memang kena bagi bold. Kalau tidak tak cantik. Eyeliner hitam. Tu. Okay, eyeliner kaya guys. Ni eyeliner baru ni eyeliner baru lawa gila, bold, cantik nampak. Okay, nampak ni, cantik gila. Dia memang pekat amat-amat lah. Mascara layer saja. Memang nak pakai over mascara tak boleh sebab kita dah pakai cut crease tu. So mascara dia akan nampak sikit je lagi. Mascara 1 Minute Miracle. Bulu mata bila pakai tebal sikit lah. Weh, lama tak pakai bulu mata weh. Weh, foundation yang Bella nak pakai ni kan. Nampak tak gaduh pakai orange corrector pun tak gaduh. Sebab dia memang full coverage. Full coverage sungguh-sungguh ni, tolonglah spend your money dekat foundation yang betul-betul elok. Okay. Ni Bella pakai mascara dah.
Okay. Oi, lawa Terima kasih. Kena pakai primer. Tak pakai primer tak boleh. Tak cantik. Kena pakai primer supaya nampak lebih... orang kata apa, FD tu dia akan lekat elok. FD tu cantik, melekat elok. Base yang cantik kena pakai. Okay. Sekali Bella pakai bulu mata ni. Bella kena pakai double baru cantik. Tak pakai primer tak boleh. Kena pakai primer weh. Dengar cakap mau Bella weh. Siapa kat sini belum start dengan primer, tolonglah pakai primer, tolonglah. Weh, primer ni sememangnya kan. Sangat lock kita punya FD. Tolong pakai primer apa. FD Ukaya. Primer Ukaya murah je. Ha tu. 30 ml Bella bagi weh. Dia jenis anti badai weh ni. Sat Bella tunjuk apa. Dia memang jenis anti badai weh. Primer dia syok weh. Siapa yang muka kulit kering kan, hampa try pakai primer dia weh. Primer dia syok. Tak mohon pun boh. Okay. Boh. Okay, dekat atas ni, kat concealer tu tak payahlah bubuh. Kat atas ni dah lah. Sebab bawah tu concealer. Okay, dia memang anti badai no. Dia memang lock gila. Okay, bubuh. Primer. Foundation kena tebal sikit hari ni. Baru lawa. Foundation. I akan pakai foundation. Foundation hari ni I pakai Coat Light. Bella akan pakai Coat Light. Okay, 1 pump. And Bella akan pakai medium. So yang ni Coat Light, I mix sikit dengan medium. Okay, medium Bella buat banyak tu je. Lepas tu Bella akan ambil natural sikit. Tu dia, light, medium, natural. Mampus. Okay, dia memang grip foundation tu lawa gila. Okay, ni foundation. Foundation Ukaya ni tak payah letak orange corrector pun lawa dah, nampak? Sat, tengok Bella pakai foundation dulu. Foundation ni dia tutup habis aib kita. Okay, Bella lepas pakai primer, I pakai foundation. Okay. Okay. Ni span Bella belum release lagi. Tapi tak apa, tengok Bella pakai dulu. Span Bella ni tak gaduh, dibasahkan. Okay. Okay, tengok ni. Okay, ni foundation Ukaya. Apa tengok Foundation Ukaya ni bukan nak puji. Memang kena puji sebab apa tengok. Okay, apa boleh tengok dia macam minimizekan Bella punya pores. Foundation water base, primer water base. Ya, combo ni memang plantin. Ya, barulah hampa nampak result hampa. Janganlah pakai primer, silikon, FD, water base. Tak syok lah. Pakai water base, silikon. Macam tu. Okay, Bella jenis Bella, I suka water base berbanding silikon. Okay. Silikon susah remove no. Kena guna makeup remover yang banyak, tisu yang banyak. Okay. Kalau jenis water base ni, hang guna micellar pun dah seronok dah. Cleansing balm pun dah seronok dah. Okay, set. Kan foundation ni kan jenis grip kan. Primer tu hang nampak letak foundation lekat tu. Tanpa rasa muka berat. Muka tak rasa berat Syok pakai. Okay, dia memang lawa gila. Okay, ni asal I close up dekat-dekat. Kalau ada tiny balm, dia nampak lah sikit-sikit ni, tiny balm ni. Dia ikut apa punya skin texture lah. Okay, macam Bella ada lagi ni, nampak tak? Ada lagi tiny sikit-sikit ni, ada. Bella taklah flawless. Okay. Light, medium, natural, tan. Pilih. Kita nak shade hidung dulu. Sana shade hidung. Okay. Shading hidung pastikan line kot. Coklat-coklat tu jangan letak jauh-jauh sangat, tak lawa. Jangan letak jauh-jauh sangat. Kena letak dekat sikit. Okay, letak blusher. Saya pakai blusher sikit. Okay, set. Okay, letak blusher. Blusher Betty Beauty. Tu aku gelak tu. Okay, ni blusher. Kena lah dengan eyeshadow kita tu. Soft-soft pink pakai kan. Okay, loose powder Mobelas. Woo! Love. Loose powder Mobelas. Malam ni I pakai loose powder Mobelas ya. Loose powder Mobelas. No flashback. Cantik gila. Okay. Wangi. Okay. Okay. Okay.
Sebab ni dia buat sikit-sikit, orang nak top up stok. Tak ada. Apa lebih ni? Buatlah semua order, orang nak restock berpayah ni. Aku akan buat banyak. Okey. Tapi tak tahulah kalau better hari yang sama juga habis mampu packaging lain ya. Extra blurry, no flashback, waterproof ya, transfer proof semua dia. Nampak dek makeup Bella nampak kuih kemas dah kan. Awal-awal tadi ya Allah risau tengok. Okey. Nampak kuih kemas Bella tak pergi pakai bulu mata dia elok. Okey. Sekejap pakcik tu komen sekejap pakcik Ana. Okey, saat ni blusher. Takkan tak lawa dah tu. Tu. Mulut tu nak buang sikit putih-putih ni. Pergi mana? Okey. Macam mana nak buat eyeshadow tu, guna selotip ke ada? Guna concealer saja. Okey. Hari Khamis tak ada darling. Hari Khamis tutup. Okey, lawa. Kaya punya cleansing balm. Elok lah cleansing balm dia tu. Tak tahu nak abang elok macam mana. Keluar habis lah. Kalau keluar habis lah cleansing balm dia tu weh. Benar dah weh cleansing balm dia 50 gram. Okey, jom pakai bulu mata. Untuk Kak Chris, tips dia kalau bulu mata kena pakai yang bold. Weh, bulu mata kena pakai hat tebal sikit kalau buat Kak Chris. Okey, bulu mata kalau nak pakai jangan straight macam ni, dia kena dia kena gitu. Lama tak pakai bulu mata rasa belai. Tapi masalah beli apa? Beli ayam goreng. Beli apa tadi ya? Beli nasi goreng. Biar ni tak masuk, biar ni malas. Sial lagi makan luar ni weh. Okey. Bella ambil celak hitam. Okey. Letak dekat atas mata. Okey. 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 Lens Bella fire bulu yang ikut Hawaiian brown. Okey. Syah nak shading pipi sikit. Sing for a part. Okay, love. Ambil dekat palette Bella ada shading, guna tu. Let's show the world. Okay. So ada Bella sah. Tak baca lagi. Okay. Okay, kan ada brush besar Mobelas tu. Function dia yang ni. Kita tunggu dia lama sikit dekat pipi ni. Sekejap kita ambil brush besar ni. Kita dek dia. Okay, bila letak colour soft pink. Okay. Kita letak colour ni. This is colour chocolate. Okay, nice. Lepas tu kita akan ambil colour purple. Purple terang. Okay. Letak kat ujung mata weh. Lawa gila weh. Siapa yang request Bella buat pink colour purple nah? Hampir siap dah. Esok kita akan buat colour sunset. Bella ikut vote nampak? Bella ikut apa punya vote. Okay, Sat. Satna. Elok kalau cerah sikit. Sofaya. Okay. Tu dia. Mampu. Lama kan Bella tak buat makeup macam ni kan? Okay. Okay, weh. Okay, lipstick memang kena colour nude-nude baru lawa. Okay, ambil brush besar and then kita blend dekat tepi pipi ni. Yes, gitu. Jom lipstick. Lipstick kita kena pakai lip liner. Okay.
Okay. Lembutnya, ya Allah. Limit Muhammad bin Las yang ni kod anda. Kod paling pucat tapi pucat cantik. Pucat cantik.